Okay geng, straight to the point. Hari ni kita nak borak pasal satu topik yang memang panas dalam dunia game bola sepak mobile. Dua game yang selalu jadi perbandingan sepanjang masa geng. eFootball Mobile versus EA Sport Mobile. Dua-dua game ni nampak sama. Dua-dua pasal bola. Dua-dua ada Messi. Dua-dua ada Cristiano Ronaldo. Kalau masih ada dalam event lah. Tapi bila tengok komuniti streamer dan jumlah pemain eFootball Mobile nampak lagi popular, terutamanya dekat Asia dan termasuklah dekat Malaysia geng. Jadi, hari ini kita nak kupas habis-habisan kenapa benda ni jadi. Bukan nak gaduh geng, tapi nak tengok daripada segi gameplay, sistem dan juga komuniti. So, strap in sebab kita nak bedah macam pengulas sukan profesional yang baru lepas minum air kosong. Let's ajak. Assalamualaikum geng, bersama aku lagi Ajak, dan macam biasa siapa-siapa yang belum subscribe channel ni sila tekan button subscribe dan tekan loceng untuk dapatkan notification video-video aku yang baru nanti. Dan siapa-siapa yang ingin support channel ini dengan lebih lagi, bolehlah beri sumbangan ataupun donation kepada channel ini. Link donation di ruangan description. Vanakkam. Jom kita mula cerita topik kita. Okey geng, kita mula dengan benda yang paling penting, iaitu gameplay. Ramai yang main eFootball kata, bro, bila aku main game ni, aku rasa macam tengah kawal pasukan betul-betul. Setiap hantaran, setiap sentuhan bola ada berat dia, ada momentum. Kalau defender kau berat kaki, confirm bola lepas. Kalau kau silap timing shoot, confirm bola terbang masuk parking kan. Itulah yang buat eFootball terasa realistik dan mencabar. Tapi bila kita banding dengan EA Sport FC, gameplay dia lebih cepat, responsif dan macam game arcade. Kau boleh spam skill, boleh lari pecut satu padang tanpa semput, dan kadang-kadang bola pun macam kena magnet. So beza dekat sini, eFootball simulasi bola sebenar dan EA Sport FC cepat, flashy, fun tapi tak realistik sangat. Kalau kau jenis suka taktikal dan sabar, eFootball memang kena dengan jiwa kau. Tapi kalau kau jenis suka lawan cepat, banyak gol dan nak main santai dekat tandas, EA Sport FC pun boleh tahan lah juga. Sekarang kita masuk bab otak pengurus bola sepak. Dalam eFootball, kau bukan sekadar pilih pasukan dan terus main. Kau kena fikir gaya permainan. Nak main position game, quick counter, long ball counter ataupun out wide. Setiap jurulatih pun ada gaya tersendiri. Macam Carlo Ancelotti fokus pada keseimbangan, Guardiola pula pada penguasaan bola. Dan benda ni semua memang ada impak masa gameplay. EA Sport FC pula lebih kepada gaya pick your formation. Masuk padang, kasak terus. Tak banyak ruang nak ubah gaya main secara mendalam. Senang difahami tapi kurang kepuasan bagi yang suka fikir taktikal. So, kalau kau minat gaya main macam pengurus sebenar, eFootball bagi kau peluang itu sepenuhnya. Sekarang kita masuk bab yang sensitif sikit, iaitu apa? Duit. Dalam EA Sport FC, ramai pemain mengadu, bro, kalau kau tak top up, susah nak dapat play power tinggi. Nak dapatkan Messi, Mbappe ataupun CR7 versi terbaru, kena grind event panjang ataupun bayar geng. Tapi dalam eFootball, walaupun ada sistem gacha juga, kau masih boleh jadi kuat tanpa keluarkan satu sen pun. Main rajin, grind training point, upgrade pemain dan ambil event yang betul, boleh dapat pemain bintang. Orang kata eFootball mesra pemain percuma. Tak heranlah ramai yang main sebab boleh rasa progres walaupun main santai. Tapi tak dinafikan juga, EA Sport FC pun kalau kau betul-betul grind, still boleh dapat player. Lamalah tapi masa yang diperlukan. Orang Johor ke? Okey geng, kita throwback sikit ke zaman dulu. Zaman PES, Pro Evolution Soccer, dekat PS2 dan juga PS3. Ingat tak dulu kalau kau ajak kawan main bola dekat cyber cafe, orang mesti tanya, kau nak main FIFA ke nak main PES?
Kebanyakan orang Asia termasuk Malaysia masa tu lebih suka PES sebab gameplay dia lebih realistik, movement smooth dan kontrol dia sedap. Bila Konami tukar jadi eFootball Mobile, ramai bekas pemain PES terus migrate ke sini sebab rasa dia sama. Jadi secara automatik komuniti lama PES hidup balik dalam versi mobile. EA Sport FC pula gameplay dia berbeza sangat dengan EA Sport FC konsol. Jadi ramai peminat lama diorang tak berapa feel dengan versi mobile dia. Maksud aku FIFA lah geng. Hai. Okey, ini salah satu faktor yang besar iaitu community. Dekat YouTube, TikTok dan juga Facebook gaming yang dulu masa tengah hype, ramai streamer dari Asia main eFootball Mobile macam Indonesia, India, Filipina dan Malaysia sendiri. Bila ramai content creator buat gameplay, tips dan pack opening, automatik orang lain pun tertarik nak main. Kau tengok orang lain dapat player epic, Messi, terus kau pun rasa nak cuba nasib. Bila konten ni banyak, game tu nampak hidup geng. Dan itu yang buat eFootball naik cepat. Sebab orang ramai main dan ramai orang yang tengok. Satu lagi sebab eFootball popular, dia ringan dan juga stabil. Boleh main dekat phone korang, phone mid-range tanpa lag. Update dia pun tak terlalu berat dan grafik masih okey walaupun bukan Ultra HD. EA Sport FC pula memang cantik tapi berat geng. Kalau phone kau tak cukup power, baru main 2 match terus battery drain, phone panas dan frame drop, hilang mood korang. Jadi ramai pemain casual yang guna phone biasa-biasa akan pilih eFootball sebab boleh main lama tanpa risau performance. Jadi kalau kita rangkumkan semua sekali, kenapa eFootball Mobile lagi popular berbanding EA Sport FC ataupun FIFA? Gameplay dia realistik dan juga berat. Sistem taktikal lebih mendalam, tak terlalu pay to win, ada komuniti aktif dan ramai streamer dan sesuai untuk semua jenis telefon. EA Sport FC tetap ada kelebihan dia, grafik lawa, UI moden dan event banyak. Tapi kalau kita cakap soal pengalaman main bola sebenar, eFootball memang bagi rasa padang yang EA belum dapat lawan. So geng, korang tim yang mana? Komen dekat bawah. Tim Konami kalau korang main eFootball ataupun tim EA kalau korang setia dengan EA Sport FC. Tapi apa-apa pun geng, dua-dua game ni tetap best bagi aku. Sebab apa? Sebab dia free to play. Okay guys, itu saja video aku pada kali ini. Jangan lupa like, share dan juga subscribe channel Let's Ajak kalau kau suka dengan video ini. Lupa, korang juga boleh komen juga topik apa lepas ni yang kita nak sembang. Komen-komen. Terima kasih sebab tengok sampai habis. Dan ingat, main bola dalam phone boleh, tapi jangan main hati anak orang. Macam biasa guys, keep smile, still humble, malu apa. See you in the next video. Let's Ajak.